Dengar molek-molek. Dalam bab menyanyi ni, yang haramnya ialah penyanyi-penyanyi wanita menyanyi di depan laki-laki. Situ haram, tak ada khilaf. Fala taghda'na bil qauli. Allah kata, hei kaum perempuan, jangan kamu lunakkan suara kamu di hadapan lelaki-lelaki. Itu ayat Quran. Maka ulama kata haram sebulat suara wanita bernyanyi di khalayak lelaki yang bukan mahram. Nampak? Tak boleh. Kerana menyanyi dia mesti melunakkan suara. Nampak? Takkan awak suara tak lunak, orang tak panggil nyanyi pula. Nak? Atau puan tu duduk dalam tong lagi, tutup lagi nyanyi. Tak apa nak dengar. Mesti dengan suara lunak, hukumnya haram. Tapi kalau laki-laki bernyanyi, dia ada hukum, ada tafsir. Harus kalau lagu-lagu tu patriotik. Nampak? Lagu patriotik harus kita ingat pada negara 14 melintang jalurmu. Tu lagu patriotik harus. Nah, lagu-lagu yang haram, lagu-lagu macam thrash metal, underground, lirik dia puja syaitan, puja nafsu. Tu kadang-kadang syirik jadi dan kadang-kadang haram. Lagu-lagu yang makruh, lagu-lagu hak ramai tu. Nampak? Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Aku lihat kamu, kamu lihat aku. Duk main gitu je 15 album lebih. Tak? Ni pun dia mesti ingat tu lah. Aku rindu kamu, kamu rindu aku. Nampak? Kamu tidak lagi aku rindu sekarang ini. Aku masih rindu kamu. Macam-macam dulu. Laki-laki menyanyi. Tapi kalau memuja-muja bentuk tubuh, membawa kepada syahwat, jadi haram dah pula situ.